Ya, Mr. Kang ya, dari sisi advisory, perancangan kewangan ya. Ya. Hari ini kita bincang bantuan kerajaan B40, N40, SDR, SARA dan IPT. Untuk menguruskan wang bantuan daripada kerajaan secara bijak, anda boleh mengikuti beberapa langkah berikut. Ya, pertama ialah buat bajet dan rancang perbelanjaan. Kedua, tangani hutang yang berhemat. Ya. Ketiga, simpan sebahagian wang. Keempat, melabur dengan bijak. Kelima, melabur dan pendidikan dan latihan kejuruan. Ya. Enam, elakkan pembaziran. Ya. Berbelanja mengikut keperluan dan elakkan pembelian yang tidak penting atau melebihi kemampuan. Pantau dan semak perbelanjaan. Ya. Yang ketujuh, sentiasa rekod dan semak perbelanjaan secara berkala untuk memastikan wang digunakan secara efektif. Ya. Yang ke-8, gunakan bantuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Contohnya, gunakan bantuan untuk memulakan perniagaan kecil ya, atau memperbaiki aspek kehidupan keluarga ya, dengan perancangan dan pengurusan yang bijak. Bantuan wang daripada kerajaan boleh memanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kestabilan dan kesejahteraan kewangan jangka panjang. Ya, terima kasih.